Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Cerita Pagi Kelantan edisi kali ini bersiaran dari AR Cat Spa Pasir Pekan Tumpat bagi berkongsikan kepada anda mengenai penempatan kucing di Kelantan sempena Aidilfitri pada tahun ini. Dan untuk perkongsian lanjut, saya bersama pemilik hotel kucing, Puan Hidayu Abdul Rahim. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Okey Puan, mungkin boleh dikongsikan bagaimana perjalanan sepanjang Aidilfitri ini dari segi permintaan terhadap penempatan kucing-kucing di sini. Alhamdulillah, setakat hari ini saya menerima tempahan sebanyak 120 ekor kucing, iaitu peningkatan sebanyak 30% daripada tahun sebelumnya di ketiga cawangan saya di Kota Baru, Pasir Pekan dan Pasir Mas. Dan mungkin disebabkan pemilik kucing merancang cuti lebih awal, so mereka hantar dan tempah hotel lebih awal berbanding dengan sebelum ni. Tempahan diterima tu seawal bulan berapa lagi Puan? Kami menerima tempahan seawal bulan Januari lagi, dan booking dibuat berdasarkan pemilihan tempat, mungkin berdasarkan keselesaan dan keselamatan kucing mereka. Adakah pelanggan yang diterima ni hanya daripada penduduk di negeri Kelantan ini sendiri, ataupun ada juga Puan menerima pelanggan yang perantau pulang ke negeri ini? Okey, majoriti pelanggan kami dari Kelantan, dan kami juga menerima tempahan dari luar seperti dari negeri Kuala Lumpur, daripada Johor dan Perak. Okay, mungkin Puan boleh kongsikan juga rutin harian sepanjang Aidilfitri ini. Sepanjang Aidilfitri ini, rutin harian staf Puan di sini untuk menjaga kebajikan kucing-kucing ni. Okey, rutin harian staf saya akan menugaskan setiap hari seramai 4 orang, dua orang pada waktu pagi dan 2 orang pada waktu petang, di mana pada waktu pagi mereka perlu membersihkan tempat, sanitize tempat, memberi makan dan memeriksa kesihatan setiap kucing dan bermain dengan kucing tersebut. Selain itu, mereka perlu updatekan video berdurasi selama 10 saat kepada pemilik haiwan untuk memastikan pemilik haiwan merasa kucing mereka selamat, sihat dan mereka boleh bercuti dengan tenang. Okey Puan, selain musim perayaan Aidilfitri, apa lagi musim cuti ataupun perayaan lain yang hotel kucing di sini mendapat permintaan yang tinggi? Alhamdulillah, setakat ni setiap kali musim cuti sekolah, cuti bersambung, permintaan hotel di sini sangat-sangat tinggilah berbanding dengan cuti yang biasa Jumaat Sabtu. Okay, kami dapat menerima daripada bukan saja di kaum Melayu yang bercuti, tapi kaum Cina, kaum India juga ramai yang hantar hotel untuk memastikan kucing mereka selamat dan terjaga dengan baik di sini. Baik Puan, terima kasih atas perkongsian itu tadi. Baik, saya kira setakat itu dulu cerita pagi dari Kelantan untuk edisi kali ini. Kembali ke Angkasa Puri untuk perkembangan selanjutnya.